hukum bercakap antara dua khutbah. Boleh tak? Antara dua khutbah tu kan dia duduk. Masa tu dia duduk, Tok Khatib duduk saat tu, kita pun tanya kawan kita. Jadi, lepas ni? Jadi pergi makan lah, biasanya lepas Jumaat ni. Dia tanya, jadi? Boleh. Boleh ataupun tak? Boleh tak tuan? Antara dua khutbah, ketika khatib duduk tu, boleh ataupun tak kita bercakap? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Orang perempuan kata boleh. Boleh ke tak? Orang lagi? Orang lagi kata tak boleh. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama ialah pendapat yang menyatakan bahawasanya boleh. Sebab dia kata hak larangan tu, dia kata idza qulta li sahibika yaumal jum'ah wal imamu yakhtub, bila kau kata kepada sahabatmu pada hari Jumaat sedangkan imam berkhutbah, masa dia duduk tu dia tak berkhutbah. Larangan tu masa dia khutbah, dan kemudian larangan tu supaya tak kacau khutbah. Sekarang tak timbul, maka dia kata pendapat yang pertama kata boleh. Pendapat yang kedua menyatakan haram. Kerana selagi mana khatib ni duduk di atas mimbar, kita kira suasana tu suasana khutbah. Wallahu ta'ala alam. Kalau tanya saya lah masalah ni, pendapat saya boleh. Sebab khatib tidak berkhutbah. Tapi di negeri Perlis ni dia duduk sekejap je. Setengah negeri dia selawat lama. Adakah selawat yang dibuat sebagian tempat tu dari segi daripada sunnahnya tak ada lah, segi dalil tak ada lah. Tapi kalau khatib duduk sekejap, katalah duduk seminit, masa seminit tu kita cakap dengan kawan kita, sehari kita pergi peringat member kita, tidak membatalkan pahala Jumaat. Tidak membatalkan pahala Jumaat. Ini termasuk juga sebelum khatib membaca khutbah. Khatib nenek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib duduk. Kalau kita cakap ketika itu, batal tak pahala? Samalah. Dia belum berkhutbah, maka ketika itu juga boleh untuk seseorang untuk bercakap.